Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perbincangan mukhtasar kitab Mukhtasar al-Um pada muka surat 87 tu di bawah N51. N tu maksudnya Nas, Nas yang ke-51. Nas ni maksudnya kalau dalam kitab tu dia tulis Qala Syafi'i. Tu kita kira Nas. Qala Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila seseorang melantik seseorang yang lain sebagai wakil untuk menukar sesuatu atau menjual sesuatu, kemudian wakil tu menjual barang itu kepada diri dia sendiri. Dia jual, dia ambil ke dia begitu, tapi dia bayar sama ada dengan harga yang lebih tinggi daripada pemilik asal rakyat dia tu lah, atau lebih rendah daripada harga pasaran, maka dia tidak dibolehkan, kata Imam Syafi'i, tak boleh. Sebab dia tu wakil tu untuk jual kepada orang lain. Jadi kalau jual ke dia, jadi dua pihak lah. Sedangkan wakil dia melibatkan tiga pihak. Hal ini kerana secara logiknya, secara makul, li'anna ma'kulan, kerana secara logiknya apabila seseorang melantik wakil untuk menjual barangnya, maka seseorang itu, dia tu maksud seseorang itu berkehendak ke orang lain yang beli. Maknanya dia kena tiga pihak, bukan dirinya sendiri. Ia sama seperti jika dia kata begini, jualah barang ini kepada si fulan. Walaupun dia tak sebut tadi si fulan, saya wakil awak jual barang ni. Bila sebut gitu, dia mesti melibatkan tiga pihak. Jadi serupalah kalau dia kata kepada orang itu, okey, saya wakilkan awak jual barang ni kepada orang ni secara spesifik. Lagu tu lebih kurang gitu maksud dia. Maknanya sebab Anda sebut tadi, dia mesti melibatkan tiga pihak. Kemudian dia menjualnya kepada orang lain, maka jual beli itu tidak sah kerana dia melantiknya khusus untuk si fulan dan tidak melantiknya untuk orang lain. Dua lah. Kita tengok bawah tu. Cuma ringkasnya, kadang-kadang wakil ni, dia wakil itu umum. Okey, saya barang ni saya wakil pada supaya awak jual. Tu umum. Ikutlah jual siapa boleh. Tetapi dia tak boleh jual pada dia sendiri. Kalau dia nak beli barang tu, dia kena ayat ginilah, pakai hamba lah beli, dia kena ayat. Apa tu hasil lepas ni ada? Ataupun dia kata, pemilik barang tu kata, saya wakil pada jual barang ni kepada orang ni. Maknanya mungkin kira-kiranya dia sudah tuan asal ni kira bercara dah, cuma masa nak proses orang panggil untuk urus niaga tu, dia tak lagi, dia wakil pada orang lain. Gini. Hukum mana pun dia mesti tiga pihak. Baik. Cuba kita tengok. Jadi teks ini membincangkan prinsip integriti dan batasan kuasa. Makna wakil tu dia, mana batasan kuasa? Dalam kontrak wakalah dia panggil, yakni perwakilan. Berikut adalah poin-poin utama. Yang pertama, konflik kepentingan. Kalau dijual pada diri dia tu, jadi ada konflik kepentingan dia kira. Baik. Imam Syafi'i menegaskan larangan bagi seorang wakil untuk menjual barang yang diamanahkan kepada dia, kepada diri dia sendiri. Kepadanya tu sepatut ada koma lah tu. Imam Syafi'i menegaskan larangan bagi seorang wakil untuk menjual barang yang diamanahkan kepadanya kepada orang lain. Dia tu pemegang amanah. Dia tak terlibat pun sebenarnya dalam urusan jual beli akad dengan orang panggil dua orang yang melakukan akad. Cuma dia wakil. Jadi tak boleh Imam Syafi'i kata kalau dia jual kepada diri dia sendiri. Apa sebab tak boleh tu? Apabila seorang wakil menjual kepada dirinya sendiri, maka di sini berlaku konflik kepentingan yang nyata. Wakil itu bertindak sebagai penjual, yakni mewakili pemilik dan pembeli dirinya sendiri. Mana boleh lagu tu? Jadi dia tu wakil. Tiba-tiba dia mewakili diri dia. Lagu mana? Kita kata berapa tak boleh? Tak. Dia kalau Imam Syafi'i tak buka ni dalam konteks yang takut berlaku penipuan. Kepentingan itulah dia tu konflik tadi. Kecenderungan semula jadi manusia adalah untuk menjaga kepentingan diri sendiri yang mungkin bercanggah dengan kepentingan orang yang diwakili. Takut berlaku di situ ada unsur gharar lah. dan juga darar itu. Namun dia jual dia jual gam modal,
Nak jual gamadah. Kita kata apa salah ni? Ya tak ya, kalau dia jual 15 riyal pun tetap dia 10 riyal juga pada tuan dia. Hak ni sini ni bagi Imam Syafi'i ni dia panggil nas wakalah, itu tak boleh. Sebab wakil ni dia mewakili tuan dia. Dia kira gitu. Baik, kita tengok sini. Imam Syafi'i menyebutkan walaupun wakil tu jual dengan harga lebih tinggi ataupun lebih rendah, tak boleh. Kita kata kalau jual lebih rendah, maknanya rugilah kira tuan dia tu. Kalau jual lebih tinggi, mana untung tuan dia, apa tak boleh. Maknanya sini Imam Syafi'i ayatnya bukan isu harga. Cuba tengok. Ini bermaksud walaupun wakil tersebut memberikan tawaran harga yang dianggap adil atau menguntungkan pemilik, kira-kiranya tak ada rugi pemilik tu. Zahirnya transaksi tersebut tetap tidak sah kerana elemen integriti dan ketulusan akad telah terjejah. Akad ni maksudnya gini. Akad ni maksud dia melibatkan tiga pihak. Kalau dalam istilah fiqh dia panggil apa ni? Kalau kita kata wakil, tuan pemilik asal, wakil dan muwakkal bihi, itu makna bagi muwakkal. Muwakkal. Dia ada istilah-istilah dia. Jadi barang ni mana wakil tu dia tak boleh ambil barang tu. Sebab dalam akad dia tidak sebut benda tu. Dia bukan isu harga. Kalau nak kira, kalau katalah wakil kata, contoh kita ada. Wakil kata ini hamba beli sendiri, tapi hamba beli barang tu kira-kira lebih daripada hak harga suruh lah. Tak apalah, hamba nak barang ni. Jadi hak diwakilkan kepada dia, suruh jual harga 20 riyal. Baik, dia kenal barang tu, dia beli ke 20 riyal. Tak apalah, saya bayar 20 riyal. Saya sendiri. Padahal kita kata untung lah, lebih 2 riyal daripada hak asal. Padahal kalau jual hak asal tu ada untung dah. Tak boleh. Dia bukan isu harga. Lepas tu Imam Syafi'i kata, kalau tengok dalam teks bi aksara mimma au aqal, sama ada harga lebih tinggi ataupun lebih rendah, tak boleh laku. Dia bukan isu tu. Sebab isu sini isu ketelusan. Awak sebagai wakil tak boleh bertindak lebih daripada yang dibenarkan oleh tuan punya barang. Fiqh Islam lebih mengutamakan pencegahan kerasan ni atas dasar saddu dzari, takut ada berlaku apa-apa situ, daripada sekadar melihat hasil akhir. Kalau nak kira hasil akhir tu kan, dah kawan tu jual lebih mahal, untung lah. Tak boleh. Tapi kalau guna akal kita, kalau kita kata apa tak boleh. Sebab dia bak wakil. Sebab tu sini ana buat catatan, ana tak masa bila baca pula tu. Lepas tu tengok lain, kecuali jika dimaklumkan kepada pemilik asal. Okey, saya wakil pada awak tolong jual barang dengan harga 10 riyal. Tiba-tiba bila dia ambil dia kenal barang tu wakil tu, dia boyak pada tuan, pakar saya lah beli. Tu tak apa lah. Tu tak jadi wakil lah. Hak wakil tadi sudah terbatal. Kira gitu. Jadi kalau wakil tu ambil dengan dia maklum milik asal, wakalah tadi tak berlaku. Orang tak panggil wakalah lagu tu. Dia jadi jual beli biasa. Jadi Imam Syafi'i di sini dia menekankan mana prinsip spesifikasi lah, mana pengkhususan itu. Imam Syafi'i membuat analogi kias yang sangat jelas. Kalau kita baca situ dia ada buat tu kias. Jika pemilik memberikan arahan khusus seperti dia kata gini, okey, saya wakilkan kepada awak jual barang ni kepada orang ni, maka wakil tak boleh jual ke orang lain. Itu maknanya di segi dia panggil maksus, wakalah maksus. Begitu juga dalam kes perwakilan umum, tak sebut pembeli. Pemilik memberikan mandat atas dasar kepercayaan bahawa wakil akan mencari pembeli pihak ketiga yang terbaik, tak kira siapa. Mengambil barang itu untuk dirinya sendiri dianggap sebagai melanggar kepercayaan amanah yang diberikan. Gini mudah, Ana tak tulislah sini. Katakanlah supaya dia sebut tadi, biar aksar tadi. Wakil tu disuruh dia jual 20 riyal. Barang tu. Tiba dia jual 25. Jual tu ke dia diam. Tak apalah saya ambil ke 25, saya kenal dah barang ni. Mungkin penjual asal tu kata kita apa, tapi dalam hati dia tak berani dah nak serah amanah lepas ni. Mungkin kecuali kalau ayat dulu. Sebab dia kata orang ni kira langgar, dia tak tahu urusan, tak erti urusan. Tu dia timbul sadu zariah ni dari mana-mana pihak akan berlaku. Perasaan kayak kita memikir dah, mungkin kita akan kata kalau kali kedua lepas ni barang ni kalau dia mau nak ambil dia mau ayat dulu, untuk kali kedua mesti penjual itu akan kata gitu. Itu yang maksud. Padahal kalau kita tengok zahir ni, apa salah? Tak boleh. Sebab dia akad wakalah ni dia lain. Kalau kita nak ambil kita, dia jadi jual beli biasa, tidak melibatkan wakalah. Itu ya sistem itu. Jadi kesimpulan, prinsip yang ditekankan oleh Imam Syafi'i ialah amanah dalam perwakilan, bukan amanah dalam jual beli. Lain.
Walaupun sini jual beli juga, cuma sistem wakalah. Seorang wakil hanyalah pemegang amanah yang bertindak bagi pihak orang lain. Dia bukan pembeli. Sebaik saja wakil itu mula bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dengan membeli barangan tersebut, statusnya sebagai wakil yang jujur terbatal, kerana dia telah mengutamakan kepentingan dirinya berbanding mandat asal yang diberikan oleh pemilik. Dari sudut tu ya, sikit benar tu. Dari sudut dah sepatutnya kalau awak nak bagi tu ayat awal-awal sebelum kita akad, sebelum kita guna kaedah wakalah tu. Jadi kalau dia nak dia gak tu antara mutaaqidan, dua orang yang berakad, jual beli biasa. Gitu maksudnya. Baik, N52. Jadi hak ni Anas tak ada, ni simple saja. Baik, seterusnya N52. Ni seperti wakalah ya. Wakalah tu. Jual beli tu kita tengok tak ada. Sebab dia gini, maknanya dia gini, Ana pun tengok juga lah, sebab tu Ana buat. Katakanlah mana wakalah tu tak sah wakalah tu. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, mana jual beli tu tak jadi. Tak jadi. Kalau mengikut Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab wakalah tu, dia akad wakalah, bukan akad jual beli. Sebabnya katakanlah lepas tu baru dia beli nakwi. Kalau maknanya kalau dalam kitab hak detail lagi dia kata pembeli tu ada hak untuk taksir terima. Saya tidak menjual kau tak ada. Dia boleh kata gitu. Nak yang sebab tak sah tu. Berlaku akad tu sebenarnya. Kenapa tu? Baik, contoh Anda ambil semua lebih faham lagi. Jadi apa ni kita kata pemilik asal tu wakil kepada A supaya jual barang dia. Tu makna wakil. Jadi wakil ni dia tak boleh bertindak lebih daripada apa yang diamanahkan kepada pemilik barang tu. Jual harga berapa, dalam tempoh berapa lama. Okey, ni biasa jual beli tanah lah. Rumah kau ikut lah. Kalau jual rumah kawan ni, kawan naknya 100,000. Dia mau nak jual berapa ikut. Katakanlah wakalah tu. Wakil jual. Dia ni ejen ni wakil lah. Bila dia nak beli ke dia ambil, dia royak lepas tu, tapi dia kata saya ambil saya ni tu. Tuan tu kata kalau lagu tu makna saya kena akad jual beli dengan awak. Tu sebenarnya maksud dia ni. Tak ada jual beli. Sebab tu bila dia kata dia nak ke dia, pemilik rumah tu boleh kata saya tak ada jual. Boleh kata sebab tak jadi akad lagi tu. Tak boleh. Kita kata tak ada pun bila dah wakil ni dia boleh ambil akad tu. Akad dia boleh guna tu, mana dia sebagai wakil dia boleh jual terus bagi tu. Tu mana akad. Tapi dengan syarat lagi, bila memenuhi syarat dengan duit yang sebanyak ni, tak perlu dah tuan dia melakukan akad jual beli dengan pihak ketiga tu. Sebab dia wakil yang sah. Dia sendiri beli. Jadi dia sendiri beli, dia kiranya mana tukar nama dia lah. Apa sebab dia berhak tu. Sebab tuan tak terlibat tu. Serah demo. Kalau ni dia ada surat serah kuasa ke apa, ada istilah dia. Tu maksud dia ni. Tak sah. Itu tu Imam Syafi'i kata tak sah tu sebab tu sini ana buat nota dia, kalau dia nak dia kena maklum ke tuan. Bila maklum ke tuan, dia kena akad. Wakil tu kena akad dengan tuan. Saya beli barang. Tak jadi wakil. Hak wakalah jadi terbatal dah. Ni maklum lepas tu ada. Saya beli. Sebab dia gini wakil ni maknanya akad jual beli tu cukup setakat dia. Mana tuan asal tak payah dah sebab dia serah dah. Mana maksud tu? Tu makna wakil. Dia mesti 3 orang. Dia kalau kita tengok dalam kitab fiqh, wakil ni mesti 3 orang. Kalau tidak orang tak panggil wakil lagu tu. Nama lagi tu wakil. Nak tolong jual, dia nak tolong jual. Habis-habis lepas tahun ni dia beli fee. Dia gini, dia sebenarnya dalam sistem hak itunya wakil ni dia diberi kuasa penuh untuk jual, mana akad jual beli tu. Dia tak boleh jual ke dia sendiri. Jual ke dia sendiri. Dia ambil ke dia. Tukar nama dia. Dia gini. Kalau loan ni anda duk tengok, moga hak ni kitab klasik, kalau hak loan ni payah nak berlaku gini. Sebab tu dia kena tahu. Kalau dulu sebelum ada dokumen hak lengkap sekolah ni kan, maknanya mungkin ada surat sekeping ya bahawa saya ni betul wakil nak jual barang ni. Ada surat daripada gini. Dia boleh akad jual beli bagi pihak tuan tu. Tu maksud wakil. Kuasa tu. Tiba-tiba dia marah lah piti. Jual siapa? Saya jual, saya ambil sendiri. Tak boleh. Bila kata tak boleh, jual beli tu dia kena buat semula, kena start semula. Kalau gitu maknanya kita kena akad dua. Dia gitu akan jadinya. Jadi saya jual kau. Jadi maknanya harga tu dia sebenarnya boleh jadi, tapi kena gitu sebab tu anda buat sini. Kalau dah tengok kitab lain, bila dia kata saya beli saya, dia kata ambil duit. Katakanlah pemilik tu kata tak boleh, dia kata kena akad semula. Tu Imam Syafi'i nak.
Kalau tidak tak jadi. Sebab tadi wakalah tu tak sah. Sebab jual beli secara wakalah dia mesti mana melibat ketiga pihak. Jual beli secara wakalah. Cumanya dalam sistem wakalah adalah ni Nana pun tak cek di bank tu lagu mana. Sebab ni dia ada perincian lagi. Tapi asasnya Imam Syafi'i kata mesti melibat ketiga pihak. Ya, mazhab lain tu lagu mana? Mazhab lain dia mazhab lain pun tengok lebih kurang sebab wakalah tu. Makna kalau dia nak dia kena maklum ke tu Sebab tu Ana buat sini. Kecuali jika dimaklumkan kepada pemilik asal. Maknanya pemilik asal tu dia mana akan berlaku akad lain. Tak boleh pakai dah akad wakalah tadi. Nampak tu? Akad wakalah ni A, B, C. A mewakil kepada B jual barang dia kepada siapa-siapa. Siapa-siapa tu C lah. Jadi bila B jual, B ni akad ni bagi pihak A. Sebab tu mana bagi pihak mana saya ni sebagai wakil, supaya wakil nikah tu lah. Dia tak boleh akad ke dia. Akad ke dia kan. Wakil ke dia lah. Sebab tu dia kata berwakil wali ke. Jadi akad dia gitu juga. Mana saya ni wakil kepada dia suruh jual. Dengan kuasa dia pada saya, perundingan setuju dengan dia. Maknanya yang orang yang diwakilkan dia ada dah lah tu dia syarat masyurut dia tu. Itu maksud dia nya. Jadi kalau kita tengok dalam mazhab lain pun dia memang begitu jugalah. Anda duk kelih duk tengok tu. Dia kata sebab apa? Sebab isu akad itu. Akad ni kena betul akad ke ataupun kalau dia kata tak setuju, kena pergi tak setuju, ambil kan? Tak apa. Isyarat boleh tu lafaz tu. Kalau kita tengok isyarat maknanya terima. Setuju, taradhi. Dia kata saya ambil saya. Tak apa demo pun kira jadi dengan demo lah. Maknanya sudah berlaku taradhi, tak akan timbul dah isu berbangkit. Tak apa. Anak-anak ayatnya boleh kalau tu asal tu tak terima tak boleh. Tapi kalau wakalah tadi kalau betul-betul berlaku memang dia jual apa kena cara tiba-tiba pemilik asal kata tak boleh sebab saya jual mengikut perjanjian. Memang bukan saya ambil saya jual kepada B dengan harga yang ditentukan oleh pemilik lah. Pemilik kata kalau awak nak hutang awak jual lebih sikit. Dia lebih berapa tu sebenarnya pemilik tak perlu tahu pun. Asalkan duit boleh kepada pemilik itu dengan sebanyak tu. Tapi mesti hak jual beli tu pihak ketiga. Sebab apa? Sebab dia akad tu bagi pihak. Wakil ni dia akad tu bagi pihak. Biasanya dia fix. Dia. Mana? Dia harga dia. Wakil haknya ni dia tentukan go. Kalau tentukan go itu mana syarat masyurut tu. Maknanya proses tu berlaku dengan syarat masyurut. Sebab itulah kalau pemilik asal kata saya suruh awak jual, dia gini orang panggil commission dia panggil. Saya suruh awak jual tanah ni wakil pada awak gini, awak berlaku awak urusan lah. Saya je saing ya. Saing tu bagi itulah. Tiba-tiba dia jual lebih daripada yang ditetapkan. Awak jual 40,000. Kalau boleh jual 40,000 saya beri awak 10,000. Maknanya 30,000 yalah. Jual tanah saya ambil. Kawan negeri jual 60,000. Lepas tu dia catat dari resit tu 40,000 ya. Berapa ribu? Jadi dah 10,000 dah dia ambil dengan tu. Dia orang panggil apa? Makan belakang depan dia panggil. Tiada jenis lagu tu kan? Jual tanah. Jenis gomo alik tu tanah pun dia ambil dah 10,000. Lepas tu dia makak pula harga tu. Hak tu tak boleh. Tak boleh. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Sebab G sebut ni dia tertudah. Kena jual 40,000. Lepas tu kawin with demo 10,000. Hak tu tak boleh jual lebih 40. Itu maksud syarat masyurut tu. Tu syarat masyurut. Kalau hak sepuluh Dr. Ek Sani, hamba nak 40,000. Dia mau jual berapa pun ikut dia. Tu tak apa tu, ikut dia. So dia jual 41,000, beli 1,000 dia. Tu maksudnya, tu makna wakil. Jadi kalau dia ambil pada diri dia, tak ada pihak ketiga, tak berlaku tu wakalah tu. Tu maksud dia nya. Bagi anak lah hak ni maknanya nak ayatnya cemak tidak urusan jual beli. Waktu tarikh tak sempurna. Itulah bahaya tu. Sebab tu dia kena tahu tu. Dia bab wakalah ni. Sebab wakalah ni ada berlaku zaman sahabat. Memang melibat ketiga. Dia gila nak ambil contoh berlaku zaman sahabat kan? Ingat nama dia tu sahabat. Ayah dia orang kaya, anak dia orang miskin. Wakalah. Ni ayat wakalah. Tapi ni dalam bab sedekah. Ingat tak cerita? Nama dia tak ingat. Tak apalah gini. Ringkah dia seorang ayah ni bawa duit pergi masjid. Amanahkan duit ini kepada seorang. Bila amanah pada seorang, awak carilah siapa-siapa yang asnaf, builah dermon. Tiba-tiba anak kawin tu sedih mari ambil. Gagal balas ayah dia kata, aku bukan niat kamu, walaupun mu anak aku. Jadi anak dia kata, saya ni asnaf ni. Saya ni asnaf ni. Gagal balas ayah dia tu dibawa kepada Nabi, mungkin Nabi ada lagi. Nabi kata ayah dia boleh pahala. Walaupun dia tidak niat pada ni sebab niat umum.
Dan anak dia boleh ambil sebab dia asnah, dia berhak. Ulama kata situlah asas wakalah, dia mesti melibatkan 3 pihak. Kenapa tu? Kita nak ayatnya sistem wakalah 3 pihak. Dia tak boleh 2, tak jadi 2. Jadi 2. Tu maksud Imam Syafi'i ya. Jadi maknanya sedekah tadi jadi. Bukan zakat. Zakat tak boleh anak. Dalam mazhab Syafi'i lah. Dia panggil ejen. Okay, educator, ejen. Semua tu je belaka tu. Wakalah belaka tu. Sebab tu dia kata kejeng. Bila kata kejeng bukan kata dia. Dia tu jual, juru jual. Semua hakikat sebenarnya. Cuma dia ada perincian lagi lah dalam sistem moden ni, dia ada lagi hal-hal. Cuma nak sini ya, nak ayatnya dalam teks Imam Syafi'i tanpa kita buat pendetailan ayatnya, wakalah tu mesti melibatkan 3 pihak. Dia bukan isu harga. Tadi kan bi aksar sikit, kau banyak tak kira tu. Tu maksud. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Ini yang ke-52 kan. Fa amma salaf fa in aslafahu syai'a. Sampai pada akhir dah. Kita terus pergi pada terjemah. Adapun berkenaan dengan as-salaf. As-salaf maknanya pinjaman. Bak pinjam pula. Adapun berkait dengan as-salaf, yakni pinjaman, sekiranya seseorang meminjamkan sesuatu, kemudian dia, yakni pemberi hutang, mengambil balik jumlah yang lebih sedikit daripadanya, maka tidak mengapa, boleh hak tu. Kerana pemberi hutang tu, dia tu mana pemberi hutang secara sukarela memberikan lebihan itu sebagai hibah. Maksudnya gini, kita beri hutang pada seorang, bila siapa tanya nak bayar, kata gini lah, mari 15 ya, dia beri hutang kita 20, 5 ya tu saya hadiah pada awak. Tu tak apa, sebab hak tu dia tak ada dalam akad tu. Hak tu dia panggil tatawuk dia sebut sukarela. Tak apa, hak tu molek Nabi kata. Kalau halal lagi molek lagi. Dah kalau halal pun boleh, halal separuh lagi boleh. Tu maksud dia. Sebab hal ni bukan urusan jual beli ni. Bukan urusan jual beli. Begitu juga sekiranya peminjam secara sukarela memberikan pulangan yang lebih berat daripada timbangan emas yang dipinjam, asal dulu emas lah, duit dinar kau, maka tidak mengapa, kerana perkara itu bukanlah daripada kategori jual beli, tak jadi riba, kecuali sebut dalam akad. Sebut dalam akad baru tak boleh. Katakanlah seorang itu pinjam 10 dinar. Dia pun masa bayar tu dia bayar 10 dinar 5 dirham. Hak jual pinjam pun tidak sebut dalam akad. Hak peminjam tak sebut. Hak tu dia bila nak bayar, dia kata baguslah dia ni, sebab apa? Dulu kita tak boleh bayar, dia tempoh tak apa, bayar mula tempoh tak boleh bayar kan. Dia pun mengenal ke jasa kau tu. Biarlah kawan aku telah tahu rezeki lebih. Kau nak lebih 5 dirham. Boleh kata dia? Boleh. Apa sebab hak tu tak termasuk dalam akad secara sukarela. Hak tu pun tak minta, hak tu dia pun tak minta, dia peminjam ni. Hak tak apa. Itu maksud dia. Sebab hak tu bukanlah dalam kategori jual beli, pinjam ni lain. Ni dia panggil, dia ada istilah dia ni, dia panggil hibah lah. Hibah. Hadiah. Lain, arwah tu tak kira datang. Dia ada. Arwah tu lah, tu gadaya. Tu gadaya tu 2 pihak ya. Bukan 3 pihak. Rahin dengan 3 lah, rahin, marhun, marhum bihi gitulah, dia 3 tapi hak tu barang. Kalau orang tu yang melakukan akad 2 lah, tapi kalau hak tadi jadi 4 sekali dengan barang tu. Sebab pemilik asal, wakil dan pembeli, lepas tu barang. Tapi hak orang hak melakukan akad ada 3 orang. Baik, cuba kita tengok sini ringkas saja sebenarnya. Teks ini menjelaskan perbezaan antara transaksi komersial, yang ni jual beli, dan transaksi kebajikan. Ni ulama termasuk dalam orang panggil ni urusan ihsan ni. Ihsan. Baik, cuba kita tengok as-salaf, pinjaman. Dalam Islam, kontrak pinjaman as-salaf ataupun al-qardu bukanlah satu bentuk perniagaan. Ia adalah tabarruk, termasuk dalam tabarruk, yakni kebajik. Oleh itu matlamat utamanya adalah untuk membantu orang yang memerlukan, bukan untuk mendapat keuntungan. Ada orang ngaji dengan anak malah sebutlah nama dia. Bila dia ngaji Quran, bila siapa tepat al-qardul hasan kan sebut tu, yaqridullahu qardan kan. Anak pun huraklah ke dia gini-gini. Dia pun main mikir. Dia kata, ustaz, kalau saya nak, dia ni orang kaya lah, anak ayat ni bagus, dia faham. Ni lah maksudnya. Dia kata, boleh ke ustaz, saya nak tolong anak-anak muda ni lah, budak-budak tak ada kerja ni. Saya belaka waktu orang panggil untuk selengkapnya untuk dia jual burger. Tapi dia ni kena syarat, kena kerja dengan saya 6 bulan dulu di kedai burger saya. 6 bulan, bila saya yakin dia boleh buat, saya akan beri modal. Beri modal ni dia kena bayar lah, sebagai pinjam modal. Dia kena bayar setiap bulan. Selepas beberapa bulan dia mula bayar. Bila habis tu saya ambil tu, lepas tu hak tu jadi milik dia. Dia tanya kerana molek gitu. Anak kata molek lah. Kita pun nak test dia. Lepas tu habisnya boleh hutang ke dia. Dia kata saya nak pahala.
Maka kata molek benar. Siapa lepas pada tu lama, lepas pada tu dia duduk mengajian lah. Dia kata 10 dah. Gerak berga dia buat gitu. Jadi budak-budak ni nak nega berga ni kena jangan dia dulu 6 bulan. Biar betul-betul pandai. Anak kata Sultan Abdul Rahman bin Auf lah tu dia buat gitu. Dia tak ambil untung. Bila cukup 10,000 tu jadi milik kau tu belaka tu bahagia tu. Cuma anak ayat ke dia. Anak kata semolek-moleknya biar kena pantau, jangan lepas gitu. Molek-moleknya. Mana ambil juga untung sikit tu pantau, takutnya main budak-budak lepas tu. Lama lepas ke dia kan, dengan gerak-geraknya jual. Dia kata tak apa ikut dia tangguh sebab saya boleh dah modal saya ni. Tak apa. Tapi kukup mana hot tu lah yang dimaksudkan di sini. Ihsan itu. Sebab hot tu kita kata dia tidak kurang pun dia punya hak dia 10,000 juga dia dapat walaupun beransur hak ni dah pinjam 10,000 biar tak nak bayar 9,000 sudah tak apa. Ataupun dari inisiatif dari pihak peminjam, tak apa saya nak bayar 10,100, tak ada dalam perjanjian, boleh tu saja-saja dia sukarela dia. Boleh tu. Tu maksud dia tadinya. Baik, cuma ni hak ni lain sikit ni. Salah tu pengurangnya. Jadi kita ambil semula ni. Kita tak baca lagi bawah ni tak? Nombor 1 bawah baca ni tak? Okey, hal ni kita bincang ni salaf. Kena ingat salaf. Hal ni bab khusus minjam. Bukan urusan jual beli ni. Ni termasuk dalam bab tabarruk ni. Kalau kita bincang ni. Oleh itu matlamat utama nak dengan niat nak bantu. Okey, hak nombor 2 tu. Sini Imam Syafi'i sebut pengurangan hutang oleh pemberi hutang. Inisiatif tu daripada pemberi hutang. Imam Syafi'i menegaskan bahawa jika pemberi hutang memilih untuk menerima jumlah yang kurang daripada jumlah asal yang dipinjamkan, tindakan itu adalah sah dan terpuji. Logik hukum, apa jadi boleh. Lebihan hutang yang tidak dituntut itu dianggap sebagai hadiah atau hebah daripada pemberi hutang kepada peminjam itu. Ini adalah hak mutlak pemberi hutang untuk melepaskan haknya, melansaikan hutang. Hak ni kita dalam kita ada bumfro, ada khusus hadis. Sama ada dia lansaikan ataupun dia ambil separuh. Bahkan Nabi kata bui tempoh pun termasuk ni juga. Melanjutkan tempoh. Janji 2 bulan. Dia tak boleh kita apalah lebih lagi. Boleh pahala dah. Gak ni dia kurang. Baik, tak apalah tu. Sekarang ini inisiatif daripada peminjam pula. Yang ni penambahan hutang. Ini adalah bahagian yang sering disalah faham dalam hukum riba. Imam Syafi'i menjelaskan bahawa jika peminjam memulangkan jumlah yang lebih berat atau lebih banyak daripada jumlah asal, dibolehkan dengan syarat. Dia pinjam 100, dia bayar 110 riyal. Tanpa syarat disebut sukarela. Sukarela. Penambahan itu datang daripada keinginan hati peminjam sendiri sebagai tanda terima kasih. Saya dia lah menghargai orang baik pada dia. Bukan syarat. Tak ada dalam akad ni. Kalau ada dalam akad tak boleh. Awak pinjam dengan saya 100, awak kena bayar 110. Tu tak boleh. Tu jadi riba tu. Ia tidak boleh menjadi syarat yang diletakkan di awal akad. Masa akad tu tak ada hak tu. Timbul hak tu bila nak bayar. Jadi jika di awal akad disyaratkan ataupun peminjam tu dia kata saya pinjam 100 gram emas ni, tapi saya akan bawa balik dengan 12 gram. Tu tak boleh. Sebab dia sebut dalam akad. Tak kira sebut dalam akad tu peminjam ke pemberi pinjam ke, tak boleh berlaku. Sebab dia jadi beban dia jadi jaminan. Ni tidak jaminan. Tatawuk dia panggil. Tatawuk ni kalau jaminan ni dia panggil dhamin. Bukan dhamin. Ni tatawuk. Dhamin ni maknanya tapi riba lah. Jadi riba lah. Kukuk mana pun dia kena bayar 12, bukan 10. Nilai tu. Sebab dia sebut dalam akad. Jadi dhamin, tanggungjawab dia. Tapi hal tu tak boleh. Hal ni tatawuk. Sukarela. Imam Syafi'i sebut sini hak ni tidak termasuk dalam baik. Imam Syafi'i bukan termasuk jual beli. Muamalat juga. Tapi bukan muamalat baik. Muamalat ni urusan antara dua pihak. Imam Syafi'i menyatakan ini bukanlah daripada kategori baik jual beli. Dalam jual beli, pertukaran barang sejenis emas dengan emas memerlukan kadar yang sama rata dan serta-merta bagi mengelakkan riba. Mesti barang tu kena serah terima. Ni hutang sebab tu dia bayar semula. Dia tidak itu. Namun dalam hutang, ia tidak dikawal oleh peraturan ketat jual beli. Kerana ia bukan transaksi tukaran untuk keuntungan. Jual beli ni pinjam meminjam dia bukan bermaksud tukaran. Kan baik-baik itu tukaran. Sistem barter dulu asal. Sebaliknya ia adalah pengembalian tanggungjawab. Bila awak buta maka tanggungjawab kena bayar. Kena bayar. Masa nak bayar tu lah boleh jadi buyutan kata tak apalah saya kuat sikit. Masa nak bayar.
Hak ni pun boleh jadi hak ni kata apalah saya bayar lebih sikit, saya bayar atas inisiatif saya. Hak tu maknanya proses pengembalian jaminan. Bila dia bayar hutang tak ada adalah tanggungjawab dia. Hak tu bukan dalam urusan jual beli je kira. Selagi penambahan tu bersifat ni penting. Selagi penambahan tu bersifat sukarela dan bukan paksaan atau syarat akad, maka dia dianggap sebagai adab yang baik dalam memulangkan hutang. Dia anggap molek. Prinsip yang ditekankan oleh Imam Syafi'i di sini adalah flexibility dalam ihsan. Maknanya ada lebih kurang, kita kata lebih kurang lah kita flexibility. Maknanya bagi pihak peminjam, bagi pihak pemberi pinjam, hak tu dia ada orang panggil, apa dia kita panggil, mana dia ada hak nak kurang boleh. Hak ni pun dia kata dia nak bui pun tak boleh juga. Kalau dia nak bui 10 ya, hak dia bui kata tak siam, tak siam ambil, amo rasa tak sedap hati, amo nak ambil 10 ya juga, mulai mau 10, tak apalah. Mungkin dia bukan urusan jual beli. Islam sangat menggalakkan pemberian yang lebih baik semasa membayar hutang sebagai tanda budi pekerti. Ini dalam hadis ada. Namun tegas mengharamkan sebagai bentuk keuntungan yang disyaratkan dalam pinjaman kerana ia akan mengubah status hutang menjadi riba yang zalim itu. Itu tadi. Sebab tu dulu sistem hak bank satu ketika tu jadi lagu mana bayar lebih ni, bayar lebih tak rasa ke dia. Padahal tak ada sebut dalam akad tu. Dia kata hal ni urusan, bahagian urusan service charge. Betul. Perkhidmatan lah, cah perkhidmatan. Kata besar pada ibu ni perkhidmatan lagu mana? Tu jadi isu. Kan dulu satu ketika tu bahan mari haru tidak sunnah. Haru. Apa tu? Adalah masalah bank di Anas. Apa kerah bank kalau dia nak bui harga tu kita pinjam personal loan nak. Kita pinjam 100,000 bayar 100,000. Sama apa kerah bank? Kerja dia. Betul ke mana? Siapa dia nak bayar gaji pekerja? Sewa bangunan tu apa? Gotong ni surat lawyer tu bukan main-main tu. Benda-benda gitulah. Sebab tu bagi anak dia kena tengok. Maknanya bila betul satu sistem wajar ke tidak cah tu atas dasar orang panggil bahagian perkhidmatan. Cah perkhidmatan. Wajar mereka kata. Sebab dia melibatkan tenaga kerja. Melibatkan komitmen bagi pihak peminjam bank itu. Benda-benda gitu. Hak ni hak kita nak bincang ni antara individu ni. Individu. Dah awak pinjam 10 ambil 10 ya. Tak ada ucap khani-khani ke apa. Kalau bank ni gaji pekerja satu cawangan tu berapa orang. Benda-benda gitu kena faham lah. Sebab tu dia panggil servis cah tu. Lepas tu servis cah tu orang panggil kewajaran berapa hak tu dia bincang pula. Hak tu yang jadi khilaf tu. Bayar balik nak mahal apa ketemu. Tu mana awak lagi mana? Dia kata tak boleh sebab kita tu kat bandar gini banyak kau pula. Dia kena bayar fee go to fee banyak. Akhir sekali kita menjadi tak faham. Patut juga terima juga anak kan. Hak beli hak jual urusan tak faham pun. Ayat 9 tak boleh. Ayat 9 dengan ayat tak boleh. Jumpa ayat 9 tak boleh. Kalau ayat 9 tak boleh jumpa dia masalah hak kena sembelih tu ayat kau tu ayat. Hak dia tu. Sebab tu dulu satu ketika ni masa belajar dengan Maulana kata sebab tu kalau kita nak ambil kira lah kita kata ni tak ada ihsan. Tak boleh nak urus niaga lah. Tak boleh nak urus niaga. Bila sebab tu kata dulu ingatlah kita kata hak tak boleh araya tak boleh. Patut araya boleh. Kalau sekadar nak makan long tu nak boleh. Sebab tu bukan untuk urus niaga pun. Bila melibatkan urus niaga dia jadi lain lalu. Sebab tu dia ambil ikut. Tapi riba tu tetap tak boleh. Sebab tu dia akan pergi kepada cah pengurusan tu. Cah perkhidmatan. Memang ada pun cah tu. Kalau tidak, siapa dia nak kerja? Jadi pekoh kata hak tu relevan lah. Munasabah lah. Setara mana tu, kira-kiranya di segi pekoh boleh. Dia banding dengan bank Islam dengan bank yang bank Islam lebih tegur daripada memang lah. Lebih besar. Tapi oleh kerana atas akad tu jadi halal. sebenarnya bank dia ambil kira katakanlah kita beli rumah tahun 20 kata. Tapi dia juga ke pelanggan tu dalam masa 20 tahun dia mengambil kira rumah 20 tahun lagi jadi keluar. Maknanya peningkatan kos yang ambil kira. Maknanya kalau kita beli 500,000 dah ambil 20 tahun lagi jadi 800,000. Jadi 800,000 harga pada tahun 2050. Kan dari segi dia bagi anak hak tu sebenarnya bagi anak lah dia gini sebab tu masa anak dulu duduk bincang dengan Maulana lah Mak Maulana kata dia pun bukan cuma dia pun tanya orang juga sebab tu situ dia atas dasar ihsan sebab dia gini
Dia gini sebenarnya bagi anak lah, anak faham. Dia sebenarnya lebih bergantung pada kos pengurusan. Contohnya tu, baik, rumah tu dalam tempoh 20 tahun. 20 tahun ni gaji pekerja pun naik dah tu. Lepas tu nak mana nak kira? Oh, kita kata tu kira gaji pekerja seiring dengan ada pinjaman baru. No. Alasan bagi anak istilah servis charge ni dia banyak bentuk. Sebab dulu ada kerja SIB tu dia ngaji anak banyak rujuk dia. Dia kata sebenarnya pihak bank ni perkiraan dia sebab tu setengah kata nampak ada tak jelas. Contoh tadi kita kata 20 tahun lalu, mana kos rumah dengan setahun ni berapa nilai dia. Memang dia beli tapi hak tu dia panggil anggaran tu. Memang dia jual harga betul kan. Jual masa tu. Ya. Kita beli sekarang 10 tahun lagi. Jadi harga berapa? Harga berapa? Kita beli 100,000 sekarang. 10 tahun lagi 200,000. Dia gini, kalau dalam mazhab Syafi'i kita tak kata gitu, tak apa. Sebab apa? Contoh lah. Bukan jual bertanggung tu satu hal. Jadi sekarang ni masa kita akad jual beli rumah, kita dengan bank. Bank tu tanah tu jadi milik dia, lepas tu rumah jadi kita beli tu kita beli dengan bank jadi milik dia dulu. Bila jadi milik dia dulu, ni hak mudah. Bila dia jual kita, dia boleh nak jual berapa pun. Kalau dari sudut tu pun harus dah. Cumanya setengah ulama kata, contoh kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh lebih 3 kali ganda. Ada dalam mazhab Syafi'i ulama berapa? Misal contoh kos rumah ni kata 100,000. Jadi kalau 3 kali ganda maknanya jadi berapa? Kalau 100,000 jadi 400,000. Nah, tak boleh lebih pada tu. Tak kira berapa tahun. Ada lagi tak payah kos pun. Sebab tu benda amrul i'tibari. Amrul i'tibari mana atas perkiraan. Hak akadnya lagu mana? Kita dengan bank. Tu jadi halal. Lepas tu kita kata mahal tak beli. Sebab tu setengah-setengah ulama kata kalau lebih pada 3 kali ganda fihi fihi ghairi ihsan. Dalam tu tak ada ihsan. Tapi sah. Tapi tak boleh kita kalau nak sebut dengan kereta tak boleh. Dia susut nilai. Betul ni lah. Kalau rumah ni tak susut nilai. Tu jadi isu tu. Sebab tu bagi anak dalam mazhab Syafi'i dia tak kira tu tahun 10 tahun lagi harga bawah dia bukan iktibar utama. Dia kereta ni dia tak kira yang panggil tijarat. Tijarat ni dia berkaitan dengan satu prinsip ekonomi, kos apa. Macam tanah rumah ni dia land property. Property. Tapi oleh kerana dia panggil kos apa. Dana kita waktu beli hari ni, dana bank waktu beli dulu. Waktu beli dana dulu, kos kita waktu beli 100,000 kereta. Jadi kos PT bank ni, dia akan kumulatif PT bank ni lebih kurang 2-3% dia punya nilai kita, ringgit kita konan. Ringgit kita konan itu, dia jadi kereta tu kalau betul, kereta tak ada jual beli. Dia bagi sewa dan beli. Kaya purchase. Bisnes. Maknanya sebab dia barang pemilik kereta tu dia tak serupa dengan tanah tu dia lain. Betul lah. Contoh kereta lama dia kos susut ni lah tapi kita bayar apa tolak tu. Sebab masa beli tu dia betul sebab kata hak ni sebab tu bagi anak tu anak fikir tadi. Orang kata cerdik molek ulama kita dulu. Dia kata hak sebenarnya dia jual barang dia tak kira. Barang ni susut nilai akan datang ke. Dia tak kira. Tu asal. Contoh bila kita beli barang, jadi barang kita beli go 10 riyal. Kita nak jual berapa lepas tu atas kita sebab barang kita. Kalau bukan semua tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau mazhab lain, misal contoh silakan mazhab Ahmad dia kata ikut berapa tak ada hak. Tapi mazhab ni tak boleh lebih 3 kali ganda. Apa takut jadi orang panggil gapo dia panggil zalim lah. Tu. Tapi paksa Ustaz. Kita setuju. Kita benar. Tak boleh kan. Harga tu harga paksa. Lagu mana? Paksa tu istilah mana? Istilah ana rasa boleh takrif tu. Paksa situ tu betul ke tak paksa maksudnya. Sebab kawan ni kalau tidak buat cara kalau tak ambil dalam bentuk sistem itu tak akan dapatlah rumah dia. Itu maksud dia ni. Tapi sistem hak tu je hak ada. Awal. Tapi kukuk mana? Sebab itulah ana fikir logik lah bila kita bincang guru kata memang kukuk mana pun nak kata 100% sistem Islam yang mengandung ihsan tak. Lepas tu kita kena tengok pula bagi pihak yang macam pihak bank kalau dia nak buat seperti mana ada asal kita pekor dalam dunia sekarang dia tak nak buat. Daripada tak boleh buat semua, kita buat sekarang boleh. Tapi kena pergi urus ke arah biar lebih baik. Itu ya.
Kena, kalau tidak, tak beli kereta lagi tu. Tak beli rumah lagi tu. Kecuali ada duit cash. 700,000 bayar cash. Siapa dia nak bayar gitu? Kampung kita tak seorang boleh bayar gitu. Lepas tu, kesal dia ke dia. Dia kena tengok juga kesal dia. Masalah ekonomi jadi masalah apa tak boleh nak buat urus niaga. Bukan sekadar kita tak boleh beli. Bila nak beli, bila orang tak boleh beli, orang nak jual apa tak boleh juga lah. Bila tak berlaku urusan tu, apa dia jadi pada ekonomi? Banyak perkara tu kena ambil kira tu. Sebab tu kadang-kadang anak baca ke tak? Pening gitu. Baik, kita kata tak sebab gini. Lepas tu bank nak buat urusan pun. Mampu ke bank? Tak boleh buat urusan. Dalam ekonomi dulu tak ada model. Tak ada model lagi. Kita boleh simple. Kita beli Panado lah. Berus-berusing. Kita komunik. Kita jual. Kita kuat dulu berusing. Kita buat dia. Ayo buat 3 kali ganda. 3 berusing dia. Mana? Dari jual beli. Bisa kan? Bisa. Sebab dia tak kira. Nak ambil Panado lah. Berusing. Tapi itu instant transaksi serta merta. Direct sale lagi tu nak. Dia kontongnya dia buat jadi. Ya. Sebab nak ambil kontongnya dia counter balik info lah. Setiap plan ni dia akan beli Panado berus-berusing. Tak berus-berusing tu. Dia akan jual 20% kan tak kena jual 10%. Dia gini lah. Kalau kita tengok dalam orang panggil fiqh semasa dengan fiqh klasik, hak sebut 3 kali ganda tu tak. Ulama bincang kenapa sebut 3 kali ganda atas perkiraan zaman tu. Apa dia perkiraan dia? Tadi lah. Okey, barang buat dapur kita. Apa 3 kali? Sebab dia kos tu. Nak sapa ke tempat jual tu. Sebab itulah kalau mari ambil kod nela ni tak. Mari ambil rumah ni harga lain. Tetapi kuku mana pun boleh dia letak harga berapa. Kalau mengikut setengah-setengah mazhab. Dan mazhab Syafi'i dia nak elak takut jadi manipulasi harga terlalu berat sangat lah. Dia letak start hati. Kalau tidak jadi nanya kepada pembeli. Bagi anak hak ni dia bukan perkara yang tetap secara mutlak. Dia atas perkiraan semasa. Kalau tidak nyanyi, jangan kita kira kita saja. Kadang-kadang kita kira kita ya. Pihak bank tak boleh nak buat. Akan mati bank. Sebab dia banyak minat kau. Jadi maknanya kalau nak ubah tu, dia tak boleh ubah di bank, dia ubah di sistem. Kalau kita bank negara, misalkan bank negara, dia tingkat bank dunia pula banyak kau pula tu. Jadi fikir-fikir ya. Jadi kita ambil hak mana paling dekat dengan kesempurnaan dari segi jual beli. Gitu. Cumanya kalau hak tertu riba, tak sah. Tak tu. Ana pasal kajian pustaka tu dia boleh buat lain. Kena sangka baik lah. Kadang-kadang kita ni bila kita duduk situ baru kita tahu. Sebab tu kalau orang bank dia nampak dia kata ustaz ni jahil kecil saja tak erti. tak erti pasal tu dia duduk kira atas kitab fiqh ya. Tak boleh gitu. Tapi bank tu banyak walaupun bank sekarang dia kata mahal. Tapi kalau masa flat tu BLR lah. Lari. Kalau dia tak akan dia kita tak. Kalau bank Islam. Bank Islam dia akan naik tu. Ni korang lah. Tapi masa bayar ni mungkin bodoh non bank ni. Tapi masa kita mula-mula ambil tapi dia tentang ni tak pengaruh kan. Kalau bank Islam ni kalau dia buat early settlement tu. Early settlement dia bayar awal. Dia ada pengurangan lah. Dia usaha. Kalau bank biasa tak pergi kan. Dia maintain. Betul lah anak urusan kettle kita bayar awal adalah dulu nak cerita lama. Banyak ribu dia kurang. Dia potong. Dia sebut sesuatu bila anak nak pergi full settlement, nak pergi itu semua kan. Mana kita nak tukar hak milik tu. Dia ayat gini. Ni hak kita janji dulu gini. Tapi dia potong gini. Sebab kita bayar molek, lepas tu beberapa bulan tu kita bayar sekaligus. Muka kereta kereta ruang ngaji. Nak ayat ni dia ada kurang banyak. Ni ingat lagi tu. Kita pun tak faham. Ada sistem gini. Kita tak kena satu. Cakap jual beli je lah. Okey baik, kita ambil soal lagi ni soal lagi, cuba kita tengok ni. Nama Yazid bin Akhnas. Kaman Yazid bin Akhnas. Ni yang bagi contoh. Kemudian masjid terus contoh. Lepas tu anak dia tu nama Man bin Yazid. Ada Sahih Bukhari. Dia buat Man bin Yazid. Ada tidak Man Ibnu Yazid. Dia buat Man M-A-N. Ma'nun. Sila tu Ma'nun bin Yazid. Ma'nun bin Yazid. Ma'nun. Dia kan betul lah Ma'nun. Ma'nun tu dia aslah, dia miskin. Ayah dia Yazid. Yazid bin Akhnas tak? Dia lah Ma'nun. Ya betul. Jadi boleh ke dia tu. Nabi kata boleh. Boleh tak dia boleh.
Rasanya waktu tu kena minggu depan tak. Sebab hal ni banyak sikit isu ni. Sebab dia ada isu besar ni, isu hak ni. N53 ada isu lain tu. Agak kritikal sikit. Sebab dia berkait dengan, dia panggil kaedah muqasah dan sebagainya, beberapa istilah ni. Kata hak ni kita minggu depan lah. Jadi analisa setakat tu lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi